Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah. Brand new bands for the auto. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Damn, y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Pada pandangan Puan, apakah manfaat utama program ini kepada perkembangan fizikal dan emosi murid-murid? Alhamdulillah, program ini berjalan dengan lancar. Dapat mengeratkan silaturahim antara murid-murid dan guru. Fizikal ini dapat melancarkan stamina anak-anak, dapat melancarkan aktiviti yang bagus. Alhamdulillah mereka mencapai bersaing antara satu sama lain dan untuk bagus kecergasan minda dan kesihatan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum, saya Amarit. Apakah peranan PIBG dalam menyokong pelaksanaan program Merentas Desa di SK Keru ini? Pendapat saya lah untuk peranan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, untuk kita sama-sama menyokong program sekolah ini untuk berjalan dengan lebih lancar dan teratur lah, mengikut semua perancangan yang telah dirancang oleh sekolah. Sampai itu untuk kita untuk bagi anak-anak lebih bersemangat untuk menyertai segala program dekat sekolah ni. Terima kasih Puan. Assalamualaikum, saya Amarit. Apakah harapan PIBG terhadap murid-murid SK Keru melalui penyertaan dalam program kesukanan seperti Merentas Desa ini? Okey, Assalamualaikum. Saya harap murid-murid SK Keru boleh mengharumkan nama sekolah di peringkat seterusnya lah. So harapan saya good luck lah. Yang mana yang akan ke daerah negeri, saya harapkan semuanya berjaya lah. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Encik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah pandangan Ustaz terhadap penganjuran program Merentas Desa peringkat sekolah ini dari segi pembentukan sasiah dan kesihatan murid? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan tahniahlah di atas penganjuran kejohanan Merentas Desa SK Keru pada tahun ini. Okey, kalau dilihat daripada segi kebaikannya lah, pandangan saya lah tentang sejauh mana kejohanan Merentas Desa ni dapat membentuk sasiah dan juga kesihatan murid. Sebagaimana kita tahu al-aqlus salim fil jismis salim. Maksudnya akal yang sihat itu datangnya daripada tubuh badan yang tubuh badan yang sihat lah. Daripada situ kalau kita lihat kan, sepanjang kita mengadakan kejohanan, kita berlari tadi kan, maksudnya di situ menunjukkan semangat juang kita untuk kita menghabiskan larian kita lah. Dan kalau kita lihat mana-mana ada kawan-kawan kita yang kata kurang, maksudnya daripada segi fizikal, maksudnya bolehlah kita bantu dia, maksudnya macam itulah. Daripada situ kata betul semangat tolong kawan, tolong menolonglah di antara satu sama lain. Baik Ustaz, soalan kedua. Pada pandangan Ustaz, sejauh manakah program ini seperti ini mampu membentuk disiplin, semangat juang dan nilai kerjasama dalam kalangan murid SK Keru? Okey, untuk soalan ni, kalau kita tengok kan macam mana dia dapat membentuk disiplin, semangat juang dan juga nilai kerjasama. Seperti mana saya cakap tadi lah. Maksudnya daripada segi disiplin, maksudnya kita berusaha juga untuk menghabiskan dalam masa yang ditetapkan. Itu kita boleh tengok maksud lahir disiplin lah, maksud patuh kepada masa. Daripada segi kerjasama seperti tadilah, maksudnya mungkin kita lari tadi ada 3 rumah saya lihat kan, ada rumah kuning, rumah biru, rumah merah. Maksudnya kita sama-sama lah sokong rumah kita. Nak pastikan rumah kita Johan lah. Itu orang kata boleh melahirkan semangat kerjasama di kalangan murid. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.